Satu hari kita ni mah, dengan ayah, kita kerja kita tolong orang. Tolong orang. Tapi kalau mak dengan ayah kelih, sekala orang tolong orang tu, dia wi berah, dia wi bagai-bagai, wi baju, gitu tu. Sekala lah, sekala kita tahu, demo ni wi bagai-bagai. Lepas tu bagai-bagai ni macam makan ni, gapo, kita makan habis. Kita makan habis. Lepas habis kita minta lagi, kita cari lagi dak. Skala gitulah kan. Tapi hak kita ni, kita nak beri barang hak kekal. Kita nak beri barang hak kekal. Gapo mak dengan ayah mikir nak beri barang gapo? Apa yang kekal? Barang tu barang kekal. Mak ambil, ayah ambil utuh. Mak utuh, ayah pun utuh. Gapo? Okey, hak mana kita nak bui ni, mak ambil dah dengan Kak Zah. Jelah. Gapo dia? Ilmu. Tu. Tak. Sekala, kalau orang bui barang-barang, dia tak tentu lagi selamat. Tak. Dia makan habis. Tapi hak kita nak bui ni ilmu. Kita doa pada Allah, moga-moga mak dengan ayah ambil ilmu ni, mak boleh selamat di akhirat, insya-Allah. Kita doa banyak kita doa banyak. Memang kita tahu kita semua ni belum tentu selamat, tapi usaha kita nak selamatkan diri kita. Minta Allah selamatkan diri kita daripada gapo? Daripada benda hak paling takut sekali. Benda hak kita tak nampak, tapi benda ni hak paling kita takut sekali. Tapi kita duduk dunia kita tak takut. Sebab apa? Gapo dia tu mak dengan ayah? Mana benda hak paling kita takut? Neraka. Okey. Moga hari ni kita duduk sini 60, 70. Ayah berapa umur? 65 kan? Mak? Mak umur berapa? 65 dah. Jadi Nabi royak umur umat-umatku lebih kurang umur dia je. 60 lebih, 70 lebih. Jadi kalau siapa 80, siapa 90 tu bonus lah. InsyaAllah. Tapi nak royaknya, kita ni hidup di dunia ni tak kekal. Mati. Mak mati, ayah mati, anak mati, kita mati, isteri kita mati, Kak Zah mati, ustaz mati.